Okay, later? Tapi once aku dah keluar, dah begitu macam ya Allah sakitnya. Macam langsung tak buat. Konon macam nak share lah momen berdua dengan wife dalam ward kan. Betapa susahnya. Dia sebenarnya benda macam ni perkongsian pengalaman kan. Ya, memang dia bawa manfaat orang yang ni, bagi kesedaran. Aku banyak gambar-gambar aku suruh bini aku tangkap tapi macam tak terbuat sebab apa? Rupanya fasa recovery ni. Ui, macam aku cakap, ui sakitnya, tak boleh bergeraknya. Everything is in slow motion tau. Aku jalan slow motion. Anak aku tunggulah, ya cepat lah. Ini yang sebelum operation? Ni selepas operation lah. Selepas operation. Sebenarnya nak melangkah satu langkah tu pun berat. Betul? Betul. Berat. Sebab apa? Dia ambil urat dekat kaki. Sampai apa ke? Okay, kaki dah sakit. Lepas tu sakit ni, dia dah berat. Kita ni macam nak, aku ni sebab tu bertongkat. Sebab dia rasa macam berat tu kita nak tumbang ke depan. Ya, betul. Itu yang aku ni bertongkat ni. Ini pun kata tak ada dia bagi satu macam. Satu lagi, niat kau bertongkat, iyalah betul dari segi orang kata apa nak support kau punya kesihatan kan. Tapi kau niat, ya Allah aku tongkat kerana nak ikut sunnah, dapat lagi pahala. Rasulullah semua Nabi pakai tongkat. Betul kan. Ya Allah aku menggunakan tongkat ni ikut sunnah Nabi. Nak ikut sunnah Nabi. Kat mana ni? Sini. Tengok sana. Buka tak? Oh, ini jalan keluar. Ni tak apalah. Jauh sikit pun tak apa. Jauh sikit pun tak apa Tak apa. Sebab kalau kat rumah kan tak ada minum, tak ada aku pun tak sempat nak beli buah tangan kau ni. Main jalan. Aku first time ikut WCE. WCE kan? Aku tu Cangkat Jering daripada Cangkat Jering. Lepas tu, oi, berdesuk laju best. Singgah sini Singgah sini. Ada buka boleh? Ada buka. Ada buka. Tanya kakak. Ada ke? Ada Kak, lagi? Ada lagi ke? Roti ada lagi, roti. Tu ada lauk tu, okey lah tu. Roti ada, okey. Okey, kita sambung. Air ni apa? Air order air saya belum. Bali Bali tak ada. Air panas. Panas apa ya? Lemon sua, Milo, teh tarik. Oh, lemon. Boleh lah. Cincau dia. Lemon panas. Kurang manis Okey. Ni aku janganlah nampak kurus aku. Kurus. Ni dekat kau lah. Cerita sikit. Apa sambung tadi. Lepas kau masuk berapa bulan? 8. Aku operate 12. Tapi itulah nak cerita kan. Masa kita tahu kita nak operate tu kita takut. Takut nak operate. Tapi itulah masa dah 4 hari tu enjoy lah. 4 hari duduk kat ward, kita tengah sihat. Enjoy lah. Turun kat ward kat IJN tu mama ada apa semua ada kat kafe dia kan. Oh hari ni nasi biryani, esok tosai, esok cakotiao. 4 hari kami masuk. Dia mesti masuk awal. Dia nak tengok awal. kau punya, memang dia ada check dia X-ray apa semua kau dulu punya, lah. Dia nak tengok stable kau. Kalau stable bagus. Cuma kalau ikutkan operate hari Khamis, tunda 1 hari. Tunda 1 hari sebab apa, macam BP aku tak cantik. Sebab kita dah nervous, kita nak operate kan. Itulah hari Jumaat pagi aku orang yang pertama akan dioperate pagi tu. Pagi tu lah bawa lah semua dia memori yang paling sedih tu masa aku berpisah dengan wife lah. Okey puan boleh hantar sampai sini je ya. Ni kan. Oh, dia punya sentimental kan. Memanglah masa tu lah pasal aku fikir ni ya Allah kalau aku ditidurkan tidur terus. Kita fikir tu. Iyalah. Fikir mati kan. Fikir anak-anak. Wife dah. Yelah nak berpisah nak masuk tempat operate kan. Masa tu lah yang momen yang cakap paling terkenang lah kan. Yelah 4 hari aja. Okey, aku nak bawa kau ke belakang lagi. Macam mana kau boleh detect sakit? Aku kena serangan jantung dekat office bulan 9 tahun lepas. September tahun lepas.
Okey. Serangan dekat office. Serangan tu macam mana? Serangan tu dalam pukul 9 pukul 10 pagi nak pergi meeting. So macam office aku ada 2 tingkat kan. Aku kat bawah. Bilik meeting kat atas. Kita nak pergi bilik meeting lah. So bawa-bawa semua nak pergi meeting kat atas. Macam berlari-lari anak sikit lah. Kita dah lambat kan naik tangga. Naik tangga sampai bilik tu aku dah macam tercungak-cungak. Bagi aku is normal Kau naik lah. tangga, naik tangga. Naik tangga. Dia rasa macam tercungak-cungak. Tercungak-cungak. Berarti In fact dia macam normal sebab satu usia kan sebab tangga bangunan dulu-dulu dia jenis naik ke atas. Satu, dua. itu kau rasa macam mengah letih. Masa mengah kita pun relax lah tempat aircon apa semua kan. Rasa mengah ambil masa sikit dah 2-3 minit tu dia macam tak hilang. Biasa kalau kita ni buat kerja-kerja sikit kita letih kan. Hilang lah. Ini dah 2-3 minit kan. Ada rasa mencucuk. Start rasa sakit. Start rasa sakit tu aku bagi tahulah partner aku, kalau bos datang proceed dah, aku turun sekejap lah. Aku turun balik dekat bawah tempat aku tu dia ada sofa kan. Aku duduk kat sofa tu. Itu yang start sakit tu. Kita betul-betul pegang jantung kita macam kita nekan sekali. Okey, apa punca ni? Tangan ni dah kebas-kebas dah. Tangan ni rasa kebas. Letak ni tak kena. Letak tangan kanan kan. Aku berpeluh-peluh. Kau seorang lah. Masa tu seorang lah. Lepas tu kebetulan Peluh beban. peluh dia yang aku rasa yang betul-betul efek dia kebas, sakit, berpeluh. Bayangkan office aircon berpeluh. Lepas tu member aku nak naik meeting tu dia, lalu sofa aku tu nak dia nampak apa hang ni cakap. Tak ada apa, aku nak baring sekejap je. Tak masuk meeting ke cakap. Sekejap nak baring. Tapi dia nak dijadikan cerita. Dia concern pasal aku kan. Hang ni berpeluh-peluh ni apa kan. Itu dia terus bawa aku pergi hospital Sungai Siput. Sambal ni lebih patah. Kau makan doktor tak ada kata pantang ke apa? So aku memang dah 2 tahun makan ubat darah tinggi dengan ubat kolesterol. Tapi cerita tadi tak habis. Lepas habis kau kena macam kau ambulan lah. Ambulan. Tak. Member bawa pergi hospital Sungai Siput. Dekat je dalam 7-8 minit je, 10 minit lah. Yelah, office kau Masuk kecemasan. Masuk kecemasan. Buat ECG. Diorang lah cerita bahawa ni pasal ECG. Masa ECG tu juga dia bagi aku ubat bawah mulut tu. Maksud mereka cerita tu kau tak sedar ke apa? Sedar. Cuma aku ni macam dah sakit dah. Aku ni macam dah lembik apa kan. So diorang baringkan aku atas katil, diorang tolak member aku ni yang cerita kat doktor ni. Aku macam tak bercakap apa dah. Kita macam dah tercungak. Kita dah macam fikir macam Allah ini aku ni fikir tu lah. Tu yang tak bercakap apa kawan aku lah. Doktor dia ni ada ni kat pejabat tadi dia macam ni berpeluh-peluh kami bawa dia ke ni. Okey. Doktor pun tak ECG apa semua kan. Diorang tengok graf. Yang graf sebelah aku pun aku tak tengok dah. Aku tengok kat atas je. Ni dia bagi ubat bawah mulut 2 biji. 2 kali. Ubat tu memang kalau sakit jantung itu dia immediate 15 minit sekali. Tapi 2 biji. Mata aku pun macam tempat sejuk kita pun cuma macam aku pun terlelap lah. Dia orang buat lah apa semua, check inilah itulah, ambil darah apa semua kan. Aku pejam mata, aku macam tertidur je lah. So ubat tu macam ada kesan itu lah bulan kan. 9 tahun lepas. Bulan 9 tahun lepas. Lepas tu kau dah start makan ubat. So masa jantung. Tu diorang cakap, encik ni memang ada serangan jantung ni, tapi ni minor lah ni. So dia discharge dengan doktor tu. Kami kena tahan cik buat. Alamak cakap. Aku Sungai Siput duduk sini kan. Cik, boleh ke transfer saya ke Seri Iskandar cik? Saya memang kerja kat sini tapi saya tak ada duduk sini. Saya duduk titik gantung saya cakap. Jap, kau ulang adik sekarang ni. Rumah aku taman sebelah ni. Rumah ni rumah ayah aku. So sekarang ni aku duduk sana lah dengan mak aku kan. So cik ni kena serangan sambil kami tahan lah untuk kami nak check apa semua kan. 6 hari hospital Sungai Siput. 6 hari lama. Aku dulu 3 hari 2 malam. 6 hari. Okey, sekarang ni kau makan ubat cair darah. Dulu lah. Lepas kena serangan jantung bulan 9 kau cair darah. Ubat jantung. Ubat jantung Lepas tu dia spare ubat yang bawah lidah. Okey.
So sepanjang bulan 9 tu 2 kali aku makan bawah lidah tu. Baru aku tahu macam benda aku ni macam tak terima, tak accept juga bila doktor cakap awak ni ada serangan jantung. Selama ni aku cakap macam kita makan ubat darah tinggi, lepas tu buat kolesterol macam gitu-gitulah biasa lah. Kadang aku mesti rumput pun kita rasa mengah apa. Faktor dah umur 47 kan. Macam masih dia cakap cik ni kena serangan jantung. 48 dah kita. Aku cakap uish. Betul ke doktor? Saya rasa saya ni sihat je kan. Ya betul. Kan. Kau memang ada buat saringan kesihatan lah dia tak tahu. Ada. Macam umur 40 tu dah buat dah. Baik. So rasa 6 hari tu lah dia jantung. Dia follow up dengan hospital Ipoh lah. So hospital Ipoh bulan 3 buat angiogram. Ada lagi bekal buat angiogram. Buat angiogram ni pun sakit, masya-Allah. 14 hari MC buat angiogram. Aku ingatkan tak apalah sebab mula sebelum tu aku tak nak buat angiogram. Sebab angiogram ni doktor cakap dia boleh efek buah pinggang. Okey. So buah pinggang aku memang tinggal satu. Sebab dulu masa aku IKM, aku kena electric shock. Oi. Okey. Patut belajar. Ini yang pertama. Ini kena electric shock ni. Organ dalam elektrik. Organ dalam ni hangus lah macam microwave lah. Ya. Aku Berat dia kena waktu tu bukan shot. street lighting. Oi gila. Aku dalam report tu 23 kaki. Tangga yang slide tu aku duduk atas sekali. Kau kena shot. Street lighting. Gila ya Allah. Okey. Hospital Seremban. So buah Berarti, pinggang aku, yang efek buah pinggang satu. buah pinggang hati aku buang sikit sebab dia hangus. Allah. Ui, bahaya juga kena elektrik. Rupanya aku pun baru tahu. Tapi Macam rumah kena shot dia tendang kan. Luar three phase ni dia melekat. Ni. Bekas pegang screwdriver ni. Dulu ni bengkok ni. oh tak boleh bengkok dah. Boleh lah straight. Kena Kebas ke? Fisio sekarang tak adalah kebas. Ni lah bekas pegang screwdriver. Tapi student waktu tu. Praktikal. Oh praktikal. Aku ambil elektrik. Memang praktikal. Memang company rosak lah suruh buat kerja lah kan. Buat lah sekolah street lighting. Cumanya tim masa tu dia dah siap awal, dia nak test supply, dia on supply. Kita buat kerja kat luar lagi, kena lah. Allah. Kejap je 4-5 saat je nampak spark. Aku ingat Ada macam pak. Terus tak ingat apa dah. Member aku nampak aku menggelotor kat atas. Dia tendang tangga tu. kau jatuh. Dia jatuh, dia kata dia sambut. Tapi organ kau memang ada ni lah efek. Memanglah bila kita elektrik, kalau kita tengok konsep dia pun Kalau ikutkan kita kena mati elektrik dia mengalir semua ni. Iyalah. So badan kita ni macam microwave lah. Lepas tu Dia kau masak. tangga kau cas ke bumi. Benda nak malang, nak Tapi jadi kan. kalau ikutkan banyak mangsa kalau kes macam tu tak hidup dah. Memang doktor mencakap 70-30. 70 mati. Aku ni yang 30. Itu yang belum ajal kan. Itu yang doktor cakap bila nak buat angiogram tu, dia kata benda ni dia boleh efek buah pinggang. Aku macam tak nak, mula aku tak nak. Tapi kalau tak buat angiogram, hang takkan tahu hang punya jantung tu sumbat banyak mana. Salur dia berapa banyak yang tersumbat, apa bendanya. Kalau mak aku pujuk aku, mak aku juga yang pujuk. Buatlah. So bila buat bulan 3, bulan Mac tahun ni, kena bulan 9, follow up, dapatlah tarikh bulan 3 buat angiogram sebab dia laki Angiogram di Ipoh. Hospital Ipoh sebab QO pun semua kan. So bulan 9 kena follow up, bulan 3 angiogram. Tu yang detect 3 channel sumbat 60, 85, 95% sumbat kan. So bulan 6 IJN lah. Tu yang buat bypass ni. Maknanya hasil daripada angiogram dah detect lah. Detect. So Ipoh buat surat refer ke IJN. Waktu buat angio tu kenal kat mana? Dia kena pasti mana? Dia ada ni. Semua 3 yang ke bawah. Tapi dia kata memanglah satu atas, 3 ke bawah. Kau punya? Yang 3 yang kat bawah lah. So 3-3 tu Tersumbat lah. 60, 85, 95. 60
85, 95. Lepas tu sekarang ni So dia operation nak 3-3. 3-3. 3-3 selalu tu. Dia bukan ada kaedah kembang macam arwah bok tu. Stand. Stand dia kalau kurang daripada 2 boleh atau 2. So aku ni 3. 3-3. Lepas tu aku ni dia kata macam muda lagi. Baik you buat bypass. Sebab stand ni dia punya tempoh dia 10 tahun, 12 tahun. Kena buat balik. Boleh kalau kita tak jaga pemakanan dia akan kolesterol balik lah, dia akan tutup balik benda tu. Tapi kalau macam bypass ni dia buat ibarat macam buat longkang baru lah. So dia punya jangka hayat tu 20 tahun. 3-3 ni salur darah dekat jantung tu panjang tak dia punya tu? Tak panjang. Dia kalau tengok urat macam tu kan. Ni masa dia masuk angiogram ni ada 3-4 skrin kat sini kita boleh tengok sebab angiogram ni dia separuh sedar. So dah dia tengok encik okey ni encik punya urat. Sepanjang urat tu putih. Tiba-tiba adalah sejengkal ni hitam. So itu yang blok itu yang kita nampak tu. Itu tujuannya buat angiogram tu. Lepas tu lagi satu ada yang urat besar-besar ini tiba-tiba nampak kecil. Dia tak hitam lagi tapi dia nampak putih. So kita nampak lah yang okey putih kan. Tiba-tiba ada panjang ni hitam. Maknanya itu yang sumbat. Tengok sini pula ada sejengkal ni sumbat. Yang lain tu kata ini minor-minor lah tapi kami ambil yang 50% ke atas lah dia kata kan. So dia tunjuk lah kita pun mana faham baca ni urat mana tangan ke kaki. Kalau doktor kata 50% ke atas, adakah kadar sumbatan tu boleh dikurangkan dengan ubat? Boleh. Macam tapi sebenarnya operation ni kira urgent jugalah. Aku rasa urgent. Lepas tu ni cuti berapa lama dapat? So sekarang aku MC sampai 3 Ogos. Sebulan, 2 bulan 56 hari. So 3 Ogos ni aku kena pergi refer ke IJN. Aku rasa akan tambah lagi ni. Sebab mungkin biasa setengah hospital pun dia macam tu, dia tak bagi MC panjang-panjang, dia bagi ni. Kau drive boleh lagi? Doktor tak bagi drive. Sekarang aku ni dada ni aku rasa macam kena tarik tau. Even kalau aku nak expand tangan aku pun rasa sakit sebab dia macam membuka. Dia masih ada luka dalam lagi aku rasa. Yang dalam tu yang tak lambat baik. Belum cantum betul. Faktor umur kan. Kat luar ni nampak macam dah kering. Dalam lah. Dia dah tulang tu dia kata dia buka. Dia screw ke? Wallahualam. Pakai gam ke apa kan. Tarik nafas sakit? Tak lepas lagi 2,000. Dia ada satu alat tu. Komputer ni kan. Tarik nafas, hembus. Tak lepas 2,000 lagi. Bacaan kau sekarang? 1,500. Sikit lagi lah. Maksudnya nak tarik tu tak habis lah. Tarik tu tak habis. So aku bajet aku kena sampai 2,000 tu sebelum 3 Ogos ni lah. Sebab nanti nak check kan. Mesti dia nak tu juga. Apa dari segi kos pula aku nak tanya? 65,000. 65. So sebelum aku pergi operate, IJN panggil. Sebenarnya IJN dah bagi satu tarikh. Aku ingatkan tarikh itu pergi operate. Siapnya bawa baju apa semua kan. Rupanya hari tu macam hari bincang je. Sebab aku government servant, aku kena pakai GL. So kelulusan GL aku tu lambat. So IJN hantar surat kepada SUK sebab aku staff state kan. Tu aku nampak kos dia 65,000. Berbeza-beza. Ada berada sebelah katil aku tu dia 85,000. Tapi rupanya kos berbeza-beza. Operation sama je. Bypass juga. Bypass. Tapi berbeza tu sebab apa? Wallahualam, mungkin saluran dia lagi banyak tersumbat ke apa ke. Aku tahu pergi PPUM kan. Nama NGO je dia nak tengok 10,000 dulu deposit. Mahalnya. Gila aku itu. Kan? Kakak ipar aku. Dia suri rumah. Dekat Shah Alam. Harga dia dalam 1,000 je. Pun dia tak mampu, itu pun ada NGO bayarkan. Sepakas PPUM 10,000. Iya, angiogram. Mengaruh Kalau tapi tak tahulah. Dia nak deposit 10,000. Deposit? Aku ni sebenarnya
waktu dekat hospital Terengganu tu ada dah surat untuk susulan kan. Tapi dah rasa dah ke depan ni dah macam okey je. Aku tengok. Tapi aku perasan bila aku dah buat bypass ni, Ha. dia orang stopkan aku ubat darah tinggi dengan ubat kolesterol. So maksudnya bila aku dah buat bypass ni aku tak perlulah ubat tu. Tapi yang diorang yang stay kena makan sampai bila-bila ubat cair darah. Lepas tu ada satu lagi macam ubat. Oh, ubat darah tinggi stop. Ubat darah tinggi stop. Ya aku dah sihat, cuma kita recovering lah. Okey. So cerita kau kat belakang tu kau dah share dah. Okey. Pasal masuk hospital ni. Kongsi sikit. Yelah, Lepas sebab bulan 3 Ha. once je tu IGN hantar surat. Memang dia bagi date sekian-sekian, 8 hari bulan 6 masuk ward, bawa baju Dia call lah, ni. dia call. Dia bagi surat. Sebab kami kan pergi sana dulu. Ha. Tu yang tahu nanti kami akan hantar surat, cik. Tapi kaunter tu dah bagi tahulah, cik bawa baju sekurang-kurangnya untuk 7 hari, apa prepare apa semualah. Kena buat test COVID 2 hari sebelum nak masuk IGN ni, kena buat test COVID. RM80. Buatlah mana-mana klinik swasta, dia suruh swasta. Pergilah. Tapi kami dah itulah tengok TikTok orang lah yang buat ni kan macam ni. Parking susah sikit, ni sediakan duit kat Tashengo. Kami ikut. Tapi memang betul lah, kesian bini aku lah. Bini aku setakat jalan macam ni boleh drive. Ni KL kan. Sepanjang aku dekat IJN, kami 15 hari dekat IJN. 5 kali dia buah parking. Mula-mula datang biasalah parking yang bertingkat kat belakang tu kan. Tapi jauh sikit daripada tangga sebab kita dah tahu laluan kan. Kadang-kadang pukul 7, pukul 8 malam dia free. Dia pergi kat parking, alih. Mana ada tempat kosong dia alih. Sebab apa? Baju tak bawa banyak, bawa 2-3 helai je dekat ward kan. Yang lain semua tinggal dalam kereta, makan apa semua. So kadang dia pulang ke kereta ambil baju, ambil makanan. Apa-apa kena cuti jugalah. Aku cuti lah. Anak-anak handle, Tapi siapa boleh handle? Kebetulan Allah tu atur kan. Anak yang sebelum aku kan dah habis SPM. So lepas SPM tu aku jaga adik dia, aku bagi dia kakak ambil lesen kereta, ambil lesen motor. So dia lah hantar adik-adik dia pergi sekolah semua. So anak-anak aku tak terabai lah. Yang sulung ni memang tengah free. Dia kerja pun part time. So dia lah hantar apa semua. So tak adalah mengharapkan orang tua aku. Yalah. So kat sana sebelah corporate tu, itulah jom kita pergi cari Dobby kat bawah sekali dekat bilik mayat. Sebab aku nak preparekan wife aku ni. Sebab yelah orang perempuan kan, okay, ni bilik makan, ini Dobby, kalau apa-apa. Yelah baju bukannya bawa banyak. Memang fikir memang pakai 2-3 hari. Maknanya memang kau pergi tu belum dapat tarikh operation lah. Tapi doktor panggil. Dah. Oh dah dapat tarikh lah. Hari tu cancel sebab apa? Hari tu cancel sebab tunggu mula-mula pergi IJN tu. Sebab tunggukan aku punya. Kalau dia kata kalau aku ada cash 65,000 boleh je terus masuk. Tapi pasal aku tak ada. Tak ada Dia cash. sebahagian Aku swasta kan? Dia swasta. Apa dia IJN? IJN ni dia macam 100%. swasta. 100% kan? Tapi dulu Mahathir buat benda ni untuk kerajaan sebenarnya. Betul. Staff-staff kerajaan. Sekarang ni dia dah orang luar pun boleh masuk. Tapi kena bayar. Dia ada bilik single bed, apa semua. Kurang lah. Aku buat fisio kat sana, hari-hari jumpa isteri Dr. Mahathir. Ya. Tun Hasmah. Dia parking kereta bawah, naik atas, dia buat fisio lah, jalan-jalan, apa semua. Kecil je orang dia. Senyum je. Tapi bodyguard 100 tahun lah tu. Ya. Allah Akbar. So 4 hari tu kami memanglah puluh nak makan apa semua kan. Tapi dalam hati tu takut lah. Barulah aku nampak kesetiaan orang rumah kita ni kan. Tak berbelah bagi kan. Situlah rezeki aku kan. Yelah, dapat wife macam tu. Kesian juga dia. Tapi masa tu minta dom tak dapat. Sebab dia IJN ni, kalau kita ada dalam ward, wife boleh tunggu. Cuma dia cakap masa operation nanti wife kena keluar daripada ward. Sebab kita pun sebenarnya dah keluar ward. So aku ICU 2 hari. So kalau bini aku tak dapat dom, mana dia kena carilah hotel-hotel dekat-dekat tu sebab dia tak boleh duduk ward. Okey, kau operation pukul apa? Hari Jumaat tu? Hari Jumaat pukul 8 pagi dah masuk. 8 pagi keluar?
Aku sedar pukul 1 pagi. 8 pagi. 1 pagi. Okey, habis operation pukul apa? Operation 5 jam. Operation 5 jam. 5 Lebih jam. kurang 8 Ah, pukul 1. 8, 9, 10, 11, maknanya 12. 1 pagi hari Sabtu. Satu petang lah habis. Bukan. Yelah, 5 jam. satu petang tu mungkin habis, tapi aku sedar. Kau sedar? Aku sedar 1 malam. Sebab apa? Aku nampak bini aku dekat sebelah. Kita ni macam separuh sedar buat Okey, bius waktu lagi kan. kau kena bius tu, kau ada mimpi ke ataupun bayangan kau? Macam mana tahu? Apa? Saja tak aku nak tahu apa. Aku agak je. Memang aku bermimpi. Kau mimpi kena operate. Tak. Macam-macam mimpi. Mimpi zaman muda-muda, zaman teknik, zaman bujang, apa semua. Dia mesti macam kita tengok Netflix. Dia bersiri-siri tau. Dia sekejap. Sekejap. Aku cerita kat wife aku cerita kat mak aku. Sebab tu bila aku sedar, hari kedua tu, tangan aku ni pakai sarung tangan. Cakap, Bi, kenapa pakai sarung tangan? You macam-racau. You nak cabut tiup apa semua. Kena ikat tangan. Tak adalah, tak kena ikat, tapi dia pakai sarung tangan yang keras. Maknanya kita tak boleh genggam. Okey. Kan? Kenapa pakai sarung tangan kan? Kau sedar, kau tahu kau operate. Tahu. Tapi masa malam tu, bila aku sedar, ni semua rasa keras ni. Sebab apa? Kat sini ada tiup. Kat sini masuk tiup. So sini tiup. Sini tiup. Bini aku duduk kat sebelah, cik. Bawah tiup. Bawah pun tiup juga. Cik. Ni wife datang ni. Kan kita masa tu macam rasa orang tepuk kita. Kita bangun lah. Cik, ni wife cik ada kat sebelah ni. Sakit tak boleh kan. So kita straight ke atas tapi kita menjeling lah. Aku tahu itu bini aku. Macam aku lupa nama dia siapa. Kau tahu bini kau, aku tahu tapi bini aku. Kau punya memori macam tak Memori boleh tak ada. nak datang lagi. Nampak dia menangis lah. Dia pegang lah kita, dia kita macam Abi okey ke? Tahu ke kat mana ni? Kita macam mamai. Kan? 5-6 soalan ditanya kadang. Aku rasa 5-6 soalan aku tak jawab. Kadang 10 soalan ditanya aku jawab 1. Kita masih ingat lagi lah, kita recall balik kan. Kita tanya, ni kat mana? You baru lepas operate, dia cakap. Ni pukul berapa? Pukul 1.30. Masa tu tak tahu lagi 1.30 okey lah. Cuma sekarang bila kau tengok kau punya keadaan. Tak dapat. Tak tengok. Sebab katil tu dia dah tinggikan sikit tapi bertutup. Jadi lah. Kau tak boleh bertutup. Tunduk. Sebab doktor dah pesan masuk operate bawa baju kemeja, bawa kain. Diorang pakaikan. So bertutup lah, tak nampak apa lagi. Tak nampak apa lagi. So adalah, aku suruh bini aku tangkap-tangkap gambar kan. Konon macam aku ni nak buat itulah, tapi tak terbuat. Sebab apa? 2 hari kat ICU, tolak keluar, dia sakit dengan tiup ni kan. Tengok ada botol macam air temikai dah. Satu tu macam air temikai, satu tu gelap sikit kan. Dia buang darah daripada paru-paru pun semua kan. Aku pun sampai tak ada aku nak tanya doktor ni apa benda kan. Macam ngeri pun nak tengok benda tu. So aku pun macam ada doktor ada ambil gambar waktu bedah. doktor bini aku cakap ada. Ya. Tapi aku minta tak ada pula dia nak share dengan aku kan. Lepas tapi sebenarnya tu berapa tulang dia potong ni? Tak tahu. Tak tanya. Aku rasa dia cantum guna besi lah. Dia ada skru besi aku rasa. Sebab aku pernah tanya kawan aku. So ni ada tiup satu. Ini tiup apa? Tiup ni perut, bawah perut. ni perut. Perut satu kat bawah titik satu. Ni satu. Ada 2. So ini satu. Ini satu. Kalau kau tak keberatan boleh share dengan kawan-kawan ni. Itu dekat jantung tu. Itu dekat jantung. Ni bawah perut. So ni aku cakap doktor tu. Yang ini macam air temikai. Apa? Darah. Darah. Ini keluar. Yang kalau yang ni dia hitam sikit. So memang ada 2 ini tiup. dia tebuk kat mana tu? Itu jantung. Ini bawah ni lah. Position dia. Itu Mungkin lah dekat jantung lah.
Ui, dua tiup. 2 tiup, 2 tabung. So penuh dia tukar. So aku tak berapa nampak sebab Duduk baring bawah atas katil. dia bawah katil. Bini aku lah yang dia cerita, sabar, dia tahu penderitaan aku kan sebab dia tengok benda ni. Ui, panjang tu. Aku lupa nak ambil Yang ini dia punya bedah jantung. bedah ni jantung. kan. Lepas tu dia ambil urat dia. Check. Boleh. Dia ambil urat kat peha kan? Tapi aku punya tak berapa cantik. Sebab setengah orang dia sebaris je daripada tumit sampai lutut. Tapi macam aku dia ambil sejengkal, Sekarang setengah ni, jengkal. yang ni sakit lagi tak? Ada. Ini kanan kan? Kanan kan? Sakit. Kanan. Yang ni pun tebuk untuk buang darah ni. Ni ada tiup ni. Kenapa banyak macam dekat peha tu ada apa? Sebab dia kata dia nak ambil urat yang terbaik saja. Dia macam lebam kan? Macam lebam. Sebab mula-mula dia balut ketat kan. Macam darah pun tak apa nak jalan kan. Kau rasa kebas kan? Bengkak. Oh, bengkak. Bengkak. Ni yang bengkak ni. Kaki kau bengkak? Bengkak. Allah Akbar. Ada makan ubat tahan sakit lah? Oh ya, mesti tahan sakit. Pun tak tahan juga? Walaupun makan ubat tahan sakit? Sakit. Dia ubat yang betul-betul tak sakit ni ubat bius yang doktor bagi yang tu. Ubat makan tahan sakit ni still sakit lah. Orang kata kalau sakit 100 boleh dapat 5 hari. sakit tu 5 hari atas katil. Cuma katil IJN ni bagus sikit dia. Macam pinggang. Boleh naik. So bila Ha. naik, bila nak time makan tu boleh lah makan. Bini aku naikkanlah katil tu. Nak tidur pun. Kita ni jenis biasa tidur berpanggung kan. Aku dah 30 hari tidur straight macam ni. Kita rasa macam ya Allah, kadang mana tidur lena. Tak lena tidur. Cuk. Bila jantung ni, aku doktor selalu tanya bantal 1 ke 2? Betul kan? Ada kan? Aku memang 2. Sebelum operation. Sebelum operation. 2 tidur kalau kepala 1 lah. Tapi once lepas operate ni kena 2 3. Ya. Sebab aku tak boleh straight. Sebab dia doktor kena selalu sikit. tanya pasal tidur bantal berapa. Ha. Sebab dia nak tengok kita punya simptom tu. Tapi betul lah. Sakit. Tambah Kau kalau dah hari bayangkan kematian? itu masa sebelum operate. Sebelum operate begin tu lah. Doktor ada bagi tahu chances. Ada. Tapi chances dia tinggi. Chances dia kalau dengar chances hang tak takut. Saya ni setahun 4,000 orang saya dah operate. Doktor ni Tahap keberjayaan dia 97%, 98%. yang meninggal ni sebab apa? Tua lah. Komplikasi lah. Especially kalau kita ni ada kencing manis. Sebab apa? Kita ni operation major. Ni operation major. Kalau ada kencing manis, kita pun tahu. Kencing manis ni kalau ada luka sikit pun dia susah nak baik. Bila susah nak baik, selalunya komplikasi dia adalah jangkitan kuman. Sebab tu kalau orang ada kencing manis, doktor pun takut nak operate. Kencing manis ni kalau kita luka sikit apa pun kan lambat baik. Betul. Especially tambah apatah lagi kalau yang major operation macam ni. Sebab tu sana bilik sejuk, bilik operation sejuk sebab dia nak matikan kuman. Okey. Kuat dia sejuk. Lepas tu ada beza lah kanak-kanak, Ada perempuan, lelaki. Kau jiran kau? Pakcik. jiran aku ada pakcik, ada orang muda, ada orang semua setakat level-level angiogram dengan pasang bateri. Itu pun pasang bateri itu pun dia bukan pasang lah, dia tukar. Dia dah ada bateri. Muda orangnya. Ada kes lemah jantung. Lemah jantung dengan saluran tersumbat ni beza lah. Beza. Lemah jantung tu yang pakai bateri tu. Baru aku tahu bateri ni dia lemah dia cas. Bila terlebih pun dia akan cas juga. Dia bagi kejutan, dia bagi kejutan. Dia charge dalam tubuh kita dia boleh charge. Tapi aku tak nampak macam mana rupanya, melekat dalam ke atau dia built in dalam ke apa kan. Ataupun dia tempik macam Tempik ke apa. Tapi aku tengok baju dia tak ada terjojoi apa, macam biasa kan. Yang tu aku tak tengok, aku tak nampak dengan mata kepala sendiri. Macam mana bateri, rupa bateri. Dalam operation theater tu berapa orang? Ramai 12-13 orang.
Ya. Hmm. Aku rasa pakar bius lain. Betul, Dia betul. ada department Aku unit. mula-mula masuk saja aku nampak dalam 5-6 orang dah. 5 orang. Duk sibuk lah nyusun Ni, ni atas ni kepala lah. kau lampu lah. Ni lampu kan. Tapi sebelum tu bagus. Dia ada sesi bercerita lah. Okay, Cik tahu ke kita nak buat apa hari ni? Cik, tahu Cik, coronary bypass. Cik, sebab dalam surat tu nampak. Okay. Cik tahu ke kita nak buat apa? Okay, di situ lah. Okay, kita akan bedah Cik. Kita akan buka, dia guna istilah buka. Kita akan buka tulang Cik. Kita akan keluarkan jantung Cik. Kita akan keluarkan jantung Cik. Kita akan letak dalam kotak. Kita akan ada 3 orang akan monitor jantung Cik ni supaya sentiasa berfungsi. Aku dengar tu macam cerita saintifik. Kita dikeluarkan jantung kan, tapi itulah yang dia cerita. So tak ada apa, Cik tak perlu risau. Istighfar banyak-banyak. Cik mengucap dulu kan. InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Dia comfortkan kita lah. Betul lah, memang bagus lah. Jantung tu sendiri dibedah. Jantung tu tak dibedah kot. Cuma urat-urat aku je. Mungkin dia nak keluarkan jantung tu supaya orang cakap dia nampak gambaran semua benda kan. Mungkin benda tu menutupi urat-urat kita. Urat yang tersumbat tu bukan dalam jantung. Bukan. Dia luar jantung. Dia keluar daripada jantung. Tapi dia pergi ke jantung kan? Tak, dia satu masuk, 3 keluar. So aku punya tersimbat ni 3 yang kat bawah ni. Tapi masa operate tu memang kita sedar kejap je, 7-8 saat je. Okey Encik Cik mengucap apa semua, istighfar banyak-banyak. InsyaAllah tak ada apa ni. Dia bius. Biasanya dalam 5 jam selesai lah operation kita ni, dia beritahu. Kemudian dia letak lah ni. Tu bius lah tu? Tu bius lah tu. 7-8 saat je aku rasa. Itu kau sebab aku ingat dia letak. Itu padam. Tu aku ingat aku nampak bini aku kat sebelah. Antara gap tu dia cakap, kejap juga ya. Aku ingatkan mungkin kau dah tak sedar? Tak sedar apa dah. Memang aku rasa 7-8 saat je lah. Itu mimpi lah. Mimpi dia. Aku mimpi zaman sekolah, zaman aku pergi jaga durian, mandi sungai. Lepas tu ada sikit memori pergi mak ayah. Ada mak ayah adik-beradik jaga dangar durian apa semua kan. Benda tu agak biasa. Sebab aku masa operate ni dulu pun memang macam tu. Mungkin keadaan kita separuh sedar, saat kita paling lemah kot. Roh kita dah. Ya. Betul. Sebab kalau hang tanya aku 2 kali operation major kan. Mimpi tu betul. Tapi mimpi kita zaman dulu-dulu. Ini zaman aku dulu ni memang real life punya mimpi lah, bukannya mimpi yang reka-reka kan. Macam mimpi kita pergi sekolah memori dulu. Sebab aku terbayang ada satu, aku ingat sikit macam ada memori masa aku IKM, sekolah teknik pun aku rasa ada. Dan dia macam bersambung-sambung tau. Sambung. Sehinggalah macam aku rasa macam orang tepuk aku. Contoh Cik. Ni waktu kau kena bius tu, kau rasa ada tubuh kau disentuh-sentuh? Masa tu memang tengah ada orang selak ni. Dia orang angkat tangan dah, dia orang sapu. Waktu kau kena bius tu? Sebelum tu lah. Sebelum tu. Waktu bius tu? Tak rasa langsung? Waktu bius tu, aku tahu dia letak ni je. Letak ni, lepas tu dah tak ada rasa apa dah. Dah tak tahu dah. Sebenarnya kita tidur dah pun. Kan? So kita tak ada memori part tu. Cuma orang cakap, bila kita sedar tu aku mimpi je. Okey, bius tu maksudnya ditidurkan ke apa? Tidur lah. Ditidurkan? Tak tahu lah ada istilah lain ke apa kan. Mungkin istilah ditidurkan ni lain kot. Selalunya macam orang yang kritikal ditidurkan lah. Macam bius ni, bius penuh lah. Istilah dia bius penuh. Bius penuh. Sebab masa buat angiogram ni bius separuh. So yang ini bius penuh. Okey, dari segi kau punya apa orang panggil buang air kecil besar macam mana? Buang air besar. Sebelum operation memang dia bagi ubat. Buang je. So aku 6 hari tak lepas detox. 6 hari lepas operate tu memang tak ada rasa langsung nak buang air besar. Sebab apa? 2 hari sebelum operate tu dia dah bagi bakar ubat. Siang lepas malam. Tu makan dia makan tak dekat apa-apa. Makannya kat AJM dia best. Dia ada apps, kita boleh pilih nak makan apa.
roti jala untuk sarapan pagi. Sarapan pagi dia ada Oh, menu boleh dia. boleh pilih. Ada apps dia. Memang siapa masuk AJM memang wajib kena install apps tu. Ha. Termasuk makan malam. Menu pun boleh pilih kan? Bini aku lah pasal dia yang nak menjaga aku kan. Aku cakap, oi, nasi Arab ada, sosis ada, macam-macam lah. Tapi kita lah tak ada selera. Aku dulu pasal tak boleh nak bercakap sebab dia tebuk sini kan, mungkin terkena peti suara ke apa ke. Macam tu lah. Suara tu ada juga tapi dia halus. Lepas tu sakit. Lagi satu dia sakit. Kering. Ada tekak kering ke apa? Itu yang kita memang rasa kering lah. Kita nak nelan air liur pun macam sakit. Macam ada sebab tonsil. 7 hari 8 hari benda tu still kat sini. Sebab dia nak bagi ubat ikut sini sebab lagi cepat. Kau berapa lama kat IJN ni? 15 hari. 15 hari 15 hari. Tu aku paling kesian orang rumah lah. Yelah. Tidur. Yelah kita ni sakit memang sakit lah. Tapi dia lah. Sampai sakit lutut dia kan. Sampai makan Panadol. Yelah tapi IJN tu bagus lah. Kerusi lipat dia tu dia boleh jadi macam katil kan. Tapi tidur sekejap-sekejap, nurse datang, apa ambil BP apa semua kan. Kesian kat orang rumah lah. Aku memang cakap apa benda lah aku nak bagi dia kan. Macam dalam kereta keluar IJN tu kan. Kami menangis berdua dalam kereta kan. Macam cakap 15 hari dah keluar tu macam dah seronok sangat dah kan. Daripada IJN tu nak ke Jalan Duta tu aku menangis, dia menangis dalam kereta. Berdua. Aku paling risau dia lah sebab aku sampai cakap, kalau you tak boleh bawa, kita towing kereta ni. Sebab tak adalah nak panggil adik-beradik aku ambil ke apa kan. Pasal tak nak nyusah kan. memanglah pakai map. Tapi orang perempuan nak baca map, tahulah jalan kadang betul. memanglah turn left pula ada dua susuk atas ke bawah. Itu dia punya tu dekat-dekat kita Sebab tak aku tahu. pun terpaksa jugalah KBB kanan ni dia takut lah sebenarnya. Takut. Sebab aku banyak cerai di. Terima kasih. Yelah. 15 hari jaga air ni. Sebab bila nak operation ni kita tak tahu sama ada hayat lagi ke tak ada kan. Part takut tu itu sebelum operate. Yelah. Semenjak dia dapat surat kata aku nak pergi operate bypass ni, kita dah takut. Tapi kita menyedapkan diri sendiri ya sebenarnya. Betul. Itu aku tak Panggil bagi semangat diri sendiri kan. Sebab aku tahu bypass ni dia bukannya kita luka jahit, bukan, dia operation major. Pembedahan yang orang cakap berjaya atau tak berjaya je. Itu je. Memang kau takut lah. Memang waktu dalam masa takut tu dia sebenarnya bagus juga. Dia itu yang datang insaf tu. Itu yang datang insaf tu. Lagi satu baru terasa aku ni tak ada apa-apa sebenarnya. Tak ada apa-apa. Duit dalam bank, pangkat, jawatan tak ada apa. Itu aku sedar sendiri. Macam hang tanya ni kan, aku boleh cakap benda tu sekarang. Masa tu aku sedar yang pandangan dunia tak dah ada berubah ke apa? Pandangan tentang dunia. Pandangan tentang dunia tu tak ada, pandangan tentang diri aku. Kan? Sebelum aku nak pergi operate ni, aku belanja kawan-kawan aku dekat 100 lebih duit. Sebab aku rasa macam duit ni macam tak ada apa-apa. Aku yelah tak tahulah Allah tu nak bagi aku realise ke apa ke, macam duit ni tak ada apa-apa. Kerja aku ni tak ada apa-apa. Anak bini aku ni tak ada apa-apa. Sebab aku yang nak operate ni aku takut kan. Aku ini ke? Aku sampai tanya mak aku, mak, nak hibah ke, nak tulis wasiat ke? Mak aku, tak payahlah, insya-Allah selamat. Sekarang teknologi zaman lain dah, mesti berjaya punya kan. Orang tu nak menyedapkan kita kan. Kita ni memang fikir tu je. Berjaya atau tak berjaya je. Tapi betul lah. Aku dapat sokongan daripada adik-beradik, wife, kawan-kawan pejabat. Kan even hari last tu aku tak ambil cuti, sehingga sebab pergi hari Ahad, Jumaat tu kerja lagi kan. Hari kerja tu diorang sambut aku macam aku ni hari last nak pencen. Tunggu dekat Yalah. Sisi aku kan. Okay, kuatkan semangat sisi ni kan.
So hari last Jumaat tu macam aku pun tak rasa apa, seronok lah, terharu. Especially kawan-kawan datang melawat. Aku ni ngambil berkat orang datang berziarah. Macam menangis jugalah aku kan. Aku cakap, ya aku ni tak pernah menangis apa kan. Benda simple macam tu boleh buat menitik air mata. Yelah. Sisi bos-bos pun okey. Sisi tak ada apa. Jangan fikir soal kerja. Kerja ni semua ada orang tanggung. Sisi relax, full recovery, jangan fikir apa-apa pun. Kita pun okey lah. Itulah yang penguat semangat je pun. Okey lah. Okey lah. Macam ni lah. Awak operate. Operate jantung. Macam tu. Bypass. Allah. Lama lah. Lama tu lama tak nampak. Sebulan ke? Sebulan dah lah. Dah sebulan lah. Sebulan. Nak pulih lah. Itu baru merasa roti Chanel. Aduh, makan lemak dah lagi lah. Boleh. Bypass ambil urat kaki ke? Ambil urat kaki. Betih ke apa tu? Betih. Betul ke? Dia setengah orang. Operate dia dari sini sampai sini je. Awak ni je lain. Dia ambil sikit. Sini ada 3, sini ada 4. Allah. Dia ambil setengah jengkal. Masa Allah ni dia reserve untuk kita kan? Memang doktor cakap. Doktor. Mana Ipoh lah? Mana? IJN. Betul, kenapa ambil kat sini? Dia cakap memang Allah tu dah jadikan memang ada spare kat sini. Pak mentua saya dia basuh spraynya. Itu bila kita Pak mentua saya bab kekuasaan Allah tu kan, memang penerangan macam tu lah. Habis yang sebab kita risau ambil urat kat sini, apa jadi hal dengan kaki kita kan, efek lah tua-tua kita ni. Tak ada, memang kata urat tu berlebih. Tapi itulah yang takut dia nak operate sini ni, yang dia buka tulang. Dia potong tulang kan? Dia buka tulang kan, dia kata kan. Tulang tu dia buka. Sebab dulu saya punya kawan depan rumah. Tapi cantik dia punya dia tak timbul. Dia tak timbul. Tak, sini nampak timbul sikit. Tapi dah cantik dah ni. Kalau tidak dia timbul ini macam benang pun dah putih kan? Ini benang jenis dalamnya memang hilang terus. Tak ada pergi klinik nak buka-buka apa tak payah. Kaki ni pun sama. Dia reput sendiri. Itulah dia macam dah kering semua, tapi kita masih sakit lagi lah. Dalam. Bila tulang tu dia buka, tak tahu cantum pakai apa. Ribat ke apa ke. Stapler ke. selalu. Saya kalau nak angkat benda-benda berat macam ni Jadi sakit tu. Sebab apa? Ya. Yelah, dia pergerakan dia apa-apa ada menarik dada kan. Doktor kata jangan angkat lebih 3 kilo. 3 kilo pun berat. 3 kilo tu berat jugalah. Sebab apa? Botol air anak aku yang 1.5 liter tu, itu pun kita dah terasa berat tau. Tapi doktor suruh buat exercise lah. Buat exercise. Dia suruh berjalan. Yang penting berjalan. Ya Allah. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Pak betul saya tu dekat Peladang ni. Tengah bawa buah dalam kereta. Sana dia mana nombor dia boleh tekan, dia tekan. Ya, saya pun kena serangan serangan ke nombor anak dia rumah saya. Abang dia tak minum tak harap dah tak boleh buat apa dah. Tolong. Saya terus saya ke situ duduk sini. Dia dekat situ dekat dalam kereta lagi tak boleh buat apa lah. Dia masa kena tu Jamak, kau rasa macam nak tidur je sebenarnya. Dia penat letih. Dia sakit kan. Macam kawan tanya hijau lain tak ada dah. Aku rasa nak baring je. Memang kita rasa kita boleh baring, benda tu akan hilang. Tapi sebenarnya tak. Kalau ada kawan-kawan jenis macam tu, bawa je tu pergi hospital. Sebab aku ni kalau diorang tinggalkan kau rasa tak tahulah. Kau pun tak ngarahkan mereka bawa kau pergi hospital. Sebab tak ada. Sebab dia nak bawa aku je. Tak apa. Sakit sekejap je ni. Jadi sebenarnya orang kita yang sihat ni nampak macam ni terus take action. Jangan tanggung. Yang angkut tu EO lah daripada aku kan. Kautnya aku tu tak ada ni apa ni. Dah berpeluh-peluh. Saya ni dah berpeluh-peluh. Dia peluh-peluh sejuk oh. Peluh macam memang lah. Mula-mula dia peluh-peluh macam ni je. Kan macam ni kan. Ya. Tapi muka kita ni macam dah berpeluh-peluh. Kan? Padahal office aircon. Tapi kita dah start rasa lengur-lengur tangan. Nampak dah cengkung dah muka aku. Tak ada selera makan lah. Makan tu mau. Tadi abang tu pakai tongkat ni katanya. Tu yang pelik tu. Sebab dia dada ni rasa berat lagi. Tongkat ni yalah nak menguatkan. Macam saya semalam dia seri. Saya rasa baru ni seri. Tulang saya ni nak tukar. Itu pun
tengok depan cermin macam membongkok sikit. Padahal doktor suruh betulkan posture tu. Memang dia kata kena mendada sikit, tapi kita sakit lah nak mendada. Kan. Permulaan tak apa, pelan-pelan. Sikit-sikit Bulan kan. 30 hari pun macam sakit lagi kan. Bullshit. Memang kata, yelah tak abah je lah, kata Yalah. ujian Allah lah. Saya ni pun ni nak operation ni. 15 Apa masuk besi ke? Tukar keramik. Tulang kata hip pecah. Ya. Boleh Tak accident ke apa? bekas rumah tanah. Oh. Malam Selasa tadi saya dekat ni, doktor suggestkan untuk operation. Cakap insya-Allah saja. Ngumpul-ngumpul dulu kata. Yalah. Kiranya mana Okey. Jadi dah lepas operation, production semua tu, sekarang ni proses recovery balik lah. Kalau ikutkan seminggu sekali fisio Di sana. di sana. Tapi tak pergilah. Kalau orang lain sekitar-sekitar sana okey. Boleh lah. Tapi macam aku Sini apa kau pergi hospital tak terdekat? boleh. Dia orang tak ada Entertain. dia orang tak ada apa orang cakap Facility. equipment yang untuk jantung ni. Kalau setengah orang yang patah kaki apa semua tu dia adalah treadmill ke apa semua kan. Tapi untuk jawatan jantung ni lain lah sikit. Fisio orang sakit jantung. Alah berjalan je, Berjalan je. apa semua tapi aku pun tak tahu kenapa dia tak nak bagi refer. Dia kata tak boleh, memang IJN. Tapi encik duduk Perak kan. Encik buat ni kat rumah lah. Takkan nak tetap boleh minggu yang nak pergi berat-berat IJN lah. kan. Oh ya kan. Yalah. Tapi itulah tol parking kat IJN dalam 80 lebih. Sehari. 15 hari tu lah. Okey. 15 hari tu. Bini aku duduk dapat dom dalam 5 hari. Dalam 100. Kau Tapi wife makan minum okey. Bawah tu ada kafe apa semua kan. Yalah. Selesa. Dobi bawah semua. tapi ITN dia nak apa-apa dia nak secure dia punya finance dulu je. Sekarang dia banyak buka juga kepada orang awam lah. Maksudnya kalau kita nak masuk IDN boleh lah. Tapi kos lah macam tu lah kena bayar sendiri lah kan. Andai kau orang swasta kan. Ha. Berapa kos kalau swasta? Mungkin harga tu jugalah kot. Orang swasta. Ingat orang government dia yang kau dapat tu mungkin harga diskaun tu. Tak pasti juga sebab Dia semi government. sebab dia bagi aku harga tu dulu. Baru dia tanya aku government tak apa sebab apa? Oh okey. Dah ada harga, okey. Dia nak hantar surat ni kepada majikan. Siapa majikan kita? So aku beritahu majikan aku adalah Kerajaan Negeri Perak. Dia forward kan, dia sisikan kepada Maknanya aku. dia letak email harga tu. dulu. Itu yang aku nampak tu. Jadi mungkin swasta pun sama lah. Mungkin macam tu kan. So dia akan sisikan pada majikan hang ke apa ke. Dari surat tu, dari situ sebenarnya surat tu penting. Dari situ kalau kita tak mampu, kita carilah NGO. Itu lah surat ni, encik saya ni. Sebenarnya banyak NGO. Yang boleh. Dulu aku di JPS, Ha. ada seorang PJ penolong jurutera. Anak dia ada sakit hati ke apa, perlukan operation di China. Ada masuk paper. 200,000. NGO bayar semua. Cuma kos penginapan apa semua je kena tanggung. Dia ambil hati ke apa, bapak dia bagi masuk kat anak 200,000 Operation tu di China. di China. China je boleh buat. NGO. Kalau di Shah Alam macam angiogram ni pun kan, doktor tu dia akan survey hang juga. Kalau hang macam mampu kaya macam ni kan, dia tak bagi tahu apa-apa pun. Macam kakak ipar aku tu dia suri rumah, tak apa puan macam ni. Kalau puan tak mampu, puan hubungi nombor ni. Memang ada orang akan infak yang 1,000-2,000 kos macam tu lah. Di Shah Alam. Kita sebenarnya sebab kita tak tahu. Kalau kita tak mampu, sebenarnya kaedah dia NGO. Orang taman aku ni, kampung ni pun ada juga yang macam tu. Tapi tak ada pula aku bertanya NGO apa sebab kita macam masa tu tak ada keperluan kan. Tapi cerita buat NGO yang support 100% ni dah banyak dah aku dengar. Tapi dia akan siasat lah kita betul-betul tak mampu ke apa ke.
contoh macam bapak kita tak mampu tapi anak lawyer, magistrate, DO, mantap lah. Dekat hospital ni sebenarnya doktor-doktor pakar ni dia ada link, dia ada kabel kan, cuma dia bagi tahu tak bagi tahu je. Dia tengok hang kot macam ni macam orang Okey. berada, dia tak Lepas beritahu lah. operation tu, berapa hari kau sakit? Yang betul-betul kau rasa Betul-betul macam- sakit? Berapa hari? Seminggu. Seminggu. Sebab seminggu tu dia tak cabut tiup kencing. Memang aku nak bangun pun tak boleh. Lepas Aku duduk memang orang cakap tayamum. kau 15 hari lah duduk 15 hari. selepas operation. 15 hari tolak 4 hari lah. 4 hari tu sebelum operation. Oh, Tapi 4 hari kira 15 hari lah. Total 15 hari lah. 15 hari lah. Maknanya duduk di sana lebih kurang seminggu 10 hari, 11 hari lah. 15 hari lah. Lepas tu kau balik, wife kau mandu. Berdua lah. Mandu tu, ya Allah, letak bantal, letak sini. Kenapa tak beritahu kawan-kawan? Dia bergegar. Kenapa tak beritahu kawan-kawan? Boleh lah tolong kesian kau. Itulah. Aku rasa aku ada beritahu kot dah nak discharge. Tapi tak terfikir apa pun. Yelah. Sama macam Kira fikir. yelah. Adik-beradik pun offer nak datang ke kita lah tak payah. Kan. Mak aku pun datang, kalau ikutkan dia 2-3 hari nak datang. Aku cakap tak apalah mak, tak payahlah. Okey kan. Jauh juga kat sini kan. Boleh tahan jugalah. Allah Akbar. So wife aku boleh memandu. Aku nak kau bagi pesanan pada kawan-kawan. Ya, itulah. Orang-orang awam ke. Mencegah sebelum kena tu betul lah tu. Ya. Mencegah sebelum kena. Sebab macam aku once aku dah doktor cakap awak ni ada sakit jantung. Pertama kita memang dah berubah dah, kita dah macam ya ke? Percaya tak percaya tu satu hal. Kemudian bila kita tahu kita kena operate tu satu hal. Lepas tu bila kita tahu keadaan operate macam mana, itu pun satu hal. Dia bukan apa kuat tak kuat kita lah. Sebab kita fikir kita akan mati. Ini I punya hibah. Kalau I mati, aku cakap bini aku. Borang apa semua isi borang ni. Aku pesan kat adik-adik aku. Puy, Abang A tak ada anak lelaki. Kalau Abang A mati, koma ada hak ni kan. Koma kalau boleh janganlah tuntut rumah ni. Rumah ni bagilah Zura dengan anak-anak. Pesan. Sebab aku tak ada anak lelaki kan. Dengan abang aku, tolonglah tengok-tengokkan anak ni kan apa kan. Lagi satu ada hutang dengan Pak Mion ni RM480. Saya tak ada apa kan tolong bayar kan. Pesan. Tapi duit tak bagi. Sampai tahap Yelah, sampai saat kita dah orang tahap kata macam tu orang cakap persediaan diri kita. Mak halalkan susu mak apa semua sampai tahap macam tu. Sebab tu dalam mama-mama pun bila kita buka mata tu macam aku rasa macam aku sebut alhamdulillah. Allah bagi peluang. Sebab awak ni operation major yang kedua. Dulu kat ini yang ni orang cakap memang tak sedar apa dah. Kan tahu-tahu pak, tahu-tahu jaga. Tapi yang ini kita sedar. Dia suruh kita tukar baju. Dia tolak kita dalam bilik operation. Semua dalam keadaan kita sedar. Makin dekat nak sampai tu makin mula-mula BP naik. BP memang naik confirm, jangan cerita. Walaupun aku 2-3 minggu sebelum tu aku belajar teknik pernafasan kan. Tapi BP tetap naik. Kau punya takut. Yalah, kau nak kena operate ni. Aku rasa bayangkan kalau orang rumah kita lagi kot nak bersalin macam tu dah, takut dia. Sebab tu cakap pas macam aku bersyukur ada wife aku and company aku memang hari-hari ni yang takut. Wife kau mengajar ke? Dia pembantu Amurin. Dia ikut sekolah punya sesi jugalah. Tapi pertama sekali kita ni kalau ada orang sakit kan, kita as a orang di sekeliling dia lah. Berilah kata-kata semangat. Macam aku, sebab aku cerita ni sebab circle lagu semualah bagi kata-kata semangat. Orang-orang taman, walaupun kecil dia ada makna kan. Adik-beradik, kawan. Sebelum operate tu macam aku blast lah semua dalam grup-grup kawan lah juga kan. Yelah, kod anything happen kan. Grup teknik, grup kawan, grup taman, grup
IKM pun duduk, korang minta maaf ya, saya nak operate ni. Macam tu lah. Dia bukan apa tau, dia satu yang orang cakap kita kuat semangat tu, yang dalam grup lah, semoga dipermudah dengan yang core personal, ni yang support ni, yang bagi duit kat aku. Aku pun tak tahu sebenarnya boleh bagi duit tanpa kita bagi nombor akaun. Nombor telefon. Tak cengguh. Ada member cakap, "Nah lah, ni sedikit sumbangan apa?" Macam mana Sumbangan tak apa? cengguh? Oh, tak cengguh boleh? Without kita bagi Tak cengguh, nombor telefon kita lah. Kalau aku ada save nombor aku send macam mana tak tahu. Bukan nak RM500. Ni pun sebenarnya Kebakti ada allow dana tabung kebajikan kita lah. Nanti kau bagi nombor akaun. Tak apalah. Tak. Ini sebenarnya waktu tu dah nak bagi, tapi kita bulan jumpa ni memang nak aku okey je. Menzahirkan lah. Dia support macam tu lah, betul. Kata kita ni macam, dia macam membuatkan kita semangat lah, betul. Yeah. Betul, macam orang kata bagi semangat. Itu betul lah. Sebab walaupun kita ni orang Islam kan, bila sampai tahap hang dah rasa macam hang ni mula mikir macam-macam, otak hang bercelaru kan, aku macam tu lah. Itu yang sampai aku jumpa abang aku, jumpa adik aku, kau tengok wajah anak kau. Oh, tu memanglah kan. Anak kau pergi Anak aku tak pergi. Anak aku jenis perempuan Rio kan, hari aku nak pergi tu semua diam. Sebab dia tengok mak dia nangis, dia tengok aku nangis kan. Pasal doktor cakap kurang-kurang 10 hari dekat IJN. So kita tahu kita akan berpisah 10 hari dengan anak kita. Itu berpisah. Tapi kita tak tahu kita ni datang balik ke tak. Betul. Lepas tu nak pergi tu kau tengok rumah kau. Oh ya. Mana cakap macam betul cakap. Kita ni aku ni tu tak ada jaminan balik. Dia sampai tahap macam tu sama kan. Aku ni setiap hari bulan macam ini hari terakhir aku kot. Dia sampai terdetik dalam hati kan. Ini kot. Bukanlah kata kita ni penakut. Dia nak kata takut tu bukanlah juga takut, tapi dia perasaan memikir. Yelah, sebab itulah. Jaminan tu tak ada. Kalau Allah kata fail operation kan. Itu yang orang cakap, yang Allah tu hadirkan kawan-kawan lah, memberi kata-kata semangat, sabar tak ada apa. Lepas tu dalam 4 hari kat sana ada seorang pakcik ni, dia dah pernah buat hari-hari datang ke katil aku, jumpa dengan biar aku. Tak ada apa-apa, abang dulu buat ni, tak ada apa, ni kuat semangat lah. Tawakal je. Ni hari-hari selawat katanya. Lepas tu nurse sana baik, Pak Gad sana baik. Macam aku bila aku dah balik rumah kan, aku fikir memori kat sana kan, macam ya Allah, mudahnya aku ni kan. Kati ni bagi buah kat bini aku. Cakap Masya Allah. Orang kata dah berkawan dah. Sebab apa? Lama jugalah bini aku je jaga aku, baru mak aku datang kan. Yang orang-orang lain hari-hari ada orang datang melawat ke apa kan. So ingat macam aku ni sebatang kara lah aku. Dengan wife je. Ni wife aku ada kat Ipoh ni. Tapi gerak asing. Gerak asing sebab dia ada appointment dengan ni. Lepas tu aku suruh dia gerak terus lah. Aku ni ada appointment kat IJN. Aku nak tanya opinion hang lah. Berbaloi ke kalau aku travel naik kereta api? Lagi elok daripada kau mandu. Kan? Okey, sampai sana. Tak, dari sini naik apa? ETS ke KTM? ETS. KTM ni zaman tapi ETS kena booking. Kau kena booking, kau kena download apps dia dulu. Tak boleh beli dekat kaunter je. Jangan. Download app lagi senang. Kau boleh tahu kerusi kau ada berapa. Kau nak pilih kerusi mana, coach mana. Lepas tu dekat sini yang paling dekat kat mana? Batu Gajah. Batu Gajah. Lepas tu kena awal. Maksudnya biasa kerusi kalau kau nak aku nak pergi 3 Ogos ni. Maknanya aku kena tempah sekarang. Okey, kau sampai KL, kau tanya aku boleh tolong kau. Dia KL Central kan?
Dia KL Central. Tapi Okay. kau turun dekat Kepong Central pun boleh. Aku boleh pick up kau. Aku memang tak sebelah tu. payahlah. Tak ada apa. Kau bagi tahu 3 Ogos kan? Kalau aku Sebab tak 3 Ogos tu seawal 7.30 pagi aku dah kena pergi IJN. So aku akan datang hari Ahad. okey. Aku akan stay dekat Kampung Baru ke mana-mana aku, sebab aku suruh wife aku yang cari kan. Sebab sana dia senang. Bila kau turun kau boleh naik Grab. Ah, Tak ada masalah. Dari aku segi fikir pengangkutan macam tu memang lah. tak ada masalah. Sebab apa? Aku fikir aku masih tak boleh bawa kereta. Wife aku yang akan bawa kereta. Betul. So aku terfikir macam ETS. Tapi aku tak ada gambaran jauh ke. Dekat Kan? ke? Sebab yang aku tahu kalau dia ke sini memang akan turun KL Central. KL Central nak ke IJN. Sebab aku akan ambil penginapan yang dekat-dekat IJN tu lah. Ada bini aku cakap, Kau ni berdua lah. Berdua dengan wife. cadangnya bertiga dengan anak aku Okey. seorang. Kau kena download KTMB ni. KTMB. Kau download dulu. Lepas tu kau masuk duit dalam e-wallet dia. Kau log in. Ni. KTMB. Aku ambil ni. Jangan banyak. Aku bab-bab ni aku tak apa. Semua dekat sini. ATM ni. Kena ada duit dalam ni. Nanti Bukannya bayar secara kad kredit tak. Kau masuk duit dalam e-wallet. Tapi sebelum tu, Oh dia macam kau apps check. parking lah. lepas tu kau check dulu kau punya availability tarikh dan masa. Panas je lepak rumah. Tak apa. Aku ni sebenarnya lepas jumpa kau ni aku nak gerak ke KL dah. Lepas tu aku pick up lebih ni aku kat mana kalau sempat lah. Kalau tak sempat, aku suruh dia terus ke KL je. Lepas tu dekat situ coach mana kau pilih seat. Lepas tu kau boleh tahu kau nak turun ke KL Central, kau naik dekat ni. Jadi better sini kau parking je dekat Batu Gajah. Batu Gajah. Yelah, itu tak ada masalah. Aku suruh adik aku hantar ke, aku tinggal kereta kat sana ke. Naik TS je. Naik TS Kau cuba ambil contoh kau nak pergi hari Ahad kan. Kau kena beli sekarang kalau boleh. Kau jangan tangguh benda ni sebab biasa penuh. Kalau kita sekarang kita boleh nampak ke berapa kursi yang kosong apa Ya, semua boleh nampak lah. Ya. ETS dia kalau tak ada kursi kosong habis lah. ETS ni dia ada 2 jenis tau. Dia ada platinum. Tak ada okey. Dia ada kelas lah. ETS dia ada ETS dia ada 2. Satu platinum, satu lagi gold. Gold ni laju lah. Platinum ni tak silap aku dia berhenti bandar ke bandar. Macam bas loncat lah. Mana lain-lain lah. Kalau gold ni gold mahal sikit tapi dia intercity. Maksudnya dia punya Ipoh dia jauh bandar besar je. Dia akan turun di KL Central lah. Yes. So daripada KL Central nak ke IJN tu naik apa? Putra ke komuter ke? Tak. Kalau kau nak kurangkan berjalan, kau naik Grab dekat je. Oh tak payah nak ambil train. Tak payah. Sebab Train ni banyak sebab nanti kalau tak silap aku dekat IJN tu ada satu stesen MRT. Tapi kau nak berjalan menampak tu yang bini aku cakap boleh ke sebab nak kejar pintu tutup, pintu buka kot orang ramai kan kita nak masuk. Orang ramai lagi satu nak keluar exit pintu dia tu jarak jauh. Tapi aku tahu KL Central ni kadang orang tapi kata boleh kereta kau menyesatkan. Pakai kereta kursi roda lah. Aku rasa aku boleh kot sebab susah lah nak bawa kursi roda. Tapi kalau KL Central kau naik Grab je mudah. daripada Grab lah. Order Grab je. Mudah. Maknanya Macam ni jalan jauh. Kan? Tapi itulah tiket tak silap aku Ipoh KL pun dah 40 lebih. dekat 50 Elok lah. aku beli one way ke atau pergi balik? Okey, kau takut IJN ni ada apa lagi? Ada takut ada susut Tak ada. Tapi aku Lajak-lajak bajet ke? petang lah kan. malam pun ada. Yelah, tapi maksudnya kita beli macam tiket bas ke? Kita pergi pukul 4.30 kalau kita terlepas habis. Macam tu? Oh bukannya terlepas kita boleh ambil yang next trip. Tak boleh. Kau kena beli baru. Dia macam kapal terbang lah. Kapal terbang. Better cepat beli satu. Lepas tu make sure kau ada tarikh nak balik. Maksudnya kau beli, kau confirm pergi, kau confirm balik. Jadi dah secure. Punya planning beli pergi sana dulu. Sampai KL Central baru pergi yang untuk baliknya. Balik biasa dah habis. Jadi bila kau beli sekarang, Beli sekarang beli pergi dan balik. Beli dan balik. So dia akan bagi tahu availability kau tu ada tak. Kadang-kadang
Tiket pergi ada, tiket balik penuh. Kan? Tapi cuba kalau tak ada dari KL Central, kau cuba naik kat Tanjung Malim. Kadang-kadang Tanjung Malim ada kosong. Maksudnya dari KL Central penuh. Tapi kalau naik dekat Tanjung Malim ada kosong pula balik Ipoh. Maknanya aku kena pergi ke Tanjung Malim lah. Tapi whatever kat KL kau ada contoh ada masalah lah. Kalau aku ada kat KL aku for sure insya-Allah aku bantu kau. Kan? Kau jangan risau apa tu. Siapa ada kat KL? Mai kawan-kawan kita tapi Hafiz, aku KL betul lah. Hang pun bukannya KL jauh juga, Rawang kan? Aku KL Central, Kepong Central. Kepong saya Kepong kan. IGN tu 15 minit je. IGN tu 15 minit je. Aku ikut dia lah, ikut highway. 15 minit. Aku nak bayar kau sekejap Jangan. Aku nak bayar. Janganlah. Hang tetamu. Teh tarik. Teh tarik. Roti kosong. Teh tarik, roti kosong. So, saya roti planta. Lemon panas. Itu je. Itu saja. Ha? RM6.70. 67. Dah lah. Dah. Dah settle dah. Zaliana. Okey. Okey. Okey, Terima kasih kamu- tuan. Jom. Aku baru-baru ni terfikir je. Tapi dah bagi tahu aku apa kata kita try naik ETS kot kan. ETS. Sebab kesian dia lah. Tak Siapa? rasa. Sebenarnya naik ETS ni kita boleh rehat lah. Tapi dia macam LRT ke? Kerusi mengadap-mengadapnya. Ke tak. macam kerusi bas. Dia dua tapi sampai ujung pintu tu dia ada satu ngadap. Maknanya kalau Tapi pergi lebih bertiga, selesa lah. Pergi bertiga memang kena ambil 3 seat lah. 3 seat. Kau cuba explore, kau download dulu. Download kan. Kau register kau punya nama Dia semua. maksudnya memang dia tak boleh beli di kaunter, beli kat apps lah. Kita nanti aku boleh dengarkan nanti tak ada kosong pula. Kau cuba hari ni lah. Lepas tu tak tahu pasal apa kau tanya aku. Tapi kau explore dulu, kau okey, register boleh, dulu. boleh. Mana rumah kau? Depan. Lagi. Jalan ni ya Allah. Ipoh straight je. Oh tadi kalau location tadi memang dia bagi rumah tu rumah jiran aku tu Okey. Tapi ada okey simpang dah, depan, hati-hati. okey dah. Sebab kadang location 1 meter, 2 meter. Memanglah. Dia tak accurate ni. Sama. Aku pun Rajin hang. rajin. 2-3 kali dah datang. Yalah. InsyaAllah. Kalau ada masa. Betul. Aku hari tu Sebenarnya- terkilan sebab tak pergi IJN tengok kau. Aku rasa macam ya Allah. Kadang-kadang macam ada juga kawan-kawan lain datang. Ya Allah, bertuahnya aku. Aku rasa macam tu lah. Kawan office, kawan-kawan ride. Doktor kata 5 bulan tak boleh ride. Sebab vibration tu kan. Ya. Aku cakap Tak apalah kau relax-relax. Apa tapi tu rehat dulu. reunion ni betul. tapi nak pergi juga sebab yelah orang cakap sebelum 50 series kan kita 40 series ni pun dah macam ni sajalah. Tapi betul dia dah macam ni, dia fikiran kita macam teringat balik kita dulu-dulu. Kawan-kawan apa semua macam bukan apa nak menyembang apa lah sebab yalah live kita dengan anak-anak itu satu live kan. Live kita kawan-kawan nak tu je sebenarnya. Yalah betul. Dah sampai peringkat usia kita ni, kita dah orang kata apa, tak nak ada tekanan kerja, nak relax kan. Kawan-kawan lah kawan.
Ni bunyi macam ni kau teringat dalam bilik. Dalam ward. Oh biasa. Mesin. Mesin tu kan ya Allah. Tapi dekat sana pun 2-3 jam sekali datang check BP. Yelah. Ni kadang. Aku 2 minggu lepas 15 pergi zon hari. kuning. Ah, Hospital. pula. Dah tak larat dah. Jaga kesihatan. Betul lah kita Aku- insyaAllah. Bulan 3 tu aku angiogram. Dapat tahu nak ke IJM. nak IJM. 3 bulan tu apa je petua jiran bagi tahu ke apa aku amalkan. Tengok dalam FB ni jantung beli madu ni apa kan. Aku beli. Lepas tu aku pergi Penang jumpa pakcik-pakcik ni entah kebetulan atau dipertemukan kata cuba kamu urut macam ni kan aku amalkan tau. 2 minggu sebelum aku pergi IJN aku rasa sihat. Kan? Macam tak perlu operate je. Aku rasa macam aku tak payah pergi. Aku amalkan minum sadari, apple hijau, lepas tu madu aku beli tu. Madu tu aku rasa bagus lah. Aku tak mengantuk pagi-pagi. Pergi kerja sebab 3 Cegas minggu je. sebab 3 bulan ni kita dah takut. Lepas tu kita macam nak ikhtiar kan. Iyalah. Tu jumpa pak-pak saudara datang. Cik kamu urut ni kan. Aku amalkan semua. Bini aku cakap, lain macam memang kau rasa sihat. Terus maksudnya kita ni kadang kita tak pandai. Yalah. Kan. Jaga kesihatan sama. Yalah sama. Kau Terima pun kasih banyak sama. lah. terima InsyaAllah kita kasih. jumpa. Minta maaf tak bawa buah sangat. Cuma Tak apa. ni aku ni bawa pakai baju kebakti juga. Jadi kau tolong share nombor akaun sebab ada dana daripada tabung kebajikan kita tu. Lagi satu yang nak Nak tanya. kena cairkan, Kan kamu ada bagi bantuan untuk anak SPM tu kan. Aku terus je bagi akaun anak aku. Bagi. Dah bagi ke belum? Aku kena check balik dengan SU. Saja nak tanya lah. tak ada Betul. apa-apa. Kan, Yang tu bukan kita lah pun nak macam ni. insyaAllah dapat kan. Cuma kita anjak sikit. Yalah, tak apa-apa. Cuma kau bagi nombor akaun Hari Sabtu ni lah nak hantar anak aku ke UniKL, Ipoh. Sebaya dapat Ipoh. Ipoh. Bidang apa? Dia ambil diploma farmasi. Farmasi. Okey. Adik aku pun farmasi sana Aku dulu. nak ucapkan terima kasih Okey. sebab datang ziarah. Ya. Aku seronok kawan-kawan datang ziarah. Ya, faham. Kita dah lah kawan 2 tahun je. 2 tahun je ya. Tapi tahun sampai 50 kita kawan Ya. lagi. Tu 2 kata tahun je mudah-mudahan kita berkawan kan. berkat. Tapi biarlah sampai ketua lah ukuah kita Sampai ni. akhir Elok hayat. Orang buat kebakti apa semua tu memang elok. Aku sokong. Buatlah teruskanlah. Itulah. Semangat tu kena ada kita ni. Semangat Nak untuk impul hidup. kawan-kawan kan. Semangat untuk berbakti. Okey sahabat. Okey. Kuatkan diri. Ya. Okey. InsyaAllah kita jumpa. InsyaAllah Reunion jumpa. nanti. Kalau kau datang ke NN ni aku sambut kau. Jangan. Aku ni tak nak menyusahkan orang. Minta izin kita share benda yang kau baik-baik boleh, tadi boleh, kita boleh. ni supaya jadi pengajaran, jadi nasihat Aku- pada orang yang Kalau orang tanya Yang pasal sebelum benda sakit. yang aku dah alami, aku akan ceritalah. Sebab memang aku rasa memang perlu bagi. Yelah kadang-kadang orang nak buat benda tu jadi benda yang untuk diri sendiri kan. Betul. Apa kan. Sebab aku dah mengalami. Memang sakit. Sebelum koma jagalah kesihatan kan. betul. Sakit memang sakit. Okey. Okey, sahabat. Selamat, terima kasih banyak. Sama. Hati-hati jalan. Ah. Apa-apa bagi tahulah. Okey. Okey. Jangan lupa WhatsApp aku nombor akaun. Assalamualaikum.